Stop oil leak, apakah maksudnya? Salam guys. Selamat datang ke saluran Viral News Malaysia. Video hari ini berkenaan apakah itu minyak stop oil leak. Sebenarnya, bagi kenderaan lama khususnya yang dah pun berumur 15 tahun ke atas akan mengalami isu kebocoran minyak hitam. Ini berlaku atas dua sebab utama, iaitu gasket minyak hitam, the house atau piston ring, dan kalau dibiarkan enjin akan panas dan tersadai tepi jalan. Jadi bagi mengurangkan risiko minyak enjin kering atau berkurangan adalah dinasihatkan guna pakai minyak stop oil bagi membantu memekatkan minyak enjin supaya tak kering cepat dan memanjangkan jangka hayat kenderaan. Saya guna stop oil jenama Tremoli X sebab stop oil ni ada engine treatment mechanism sekali, jadi memang baik untuk kesihatan enjin. Kereta Iswaran LMC saya sekarang ni tak ada pula masalah minyak enjin berkurangan atau kering selepas pakai minyak enjin Tremoli X dengan stop oil engine treatment ni. Stop oil ni haruslah diisi bersama dengan minyak enjin supaya prestasi mekanisme. Anda boleh beli berasingan minyak enjin stop oil, engine treatment semasa nak tukar minyak hitam. Kalau kereta anda mengalami masalah sama, boleh je order dari sini. Dekat sini aku dah sertakan semua. Pasti anda akan terkejut melihatkan enjin kereta anda jadi senyap dan tidak bergegar dan lebih lembut. Okey guys, sekian, terima kasih kerana sudi sokong saluran Viral News Malaysia. Sila like, share dan juga langgan kalau belum lagi ya. Jumpa lagi di video akan datang.